Alamak, masa nak jahit ni ada kedut lah. Aduh, jom kita jahit jap bagi habis. Alamak, kedut lah hujung tangan ni dah jahit. Video ni khas untuk newbie yang baru nak belajar jahit. Bahagian ujung ni memang selalu kedut sebab basi hujung tangan dia. Basi hujung tangan dia buat macam ni. Dia jahit, lepas tu dia jahit lurus sampai ke sana. So, anda lihat ini kelipit apabila sudah siap. Dah siap maksudnya dia akan jadi macam inilah, iaitu macam ini. Okay? Akan tetapi, bila kita dah makan lebih, ruang ni, cuba ukur berapa. Kita naik ke atas ni, contohlah kalau saya ukur, hilang pula nombor gambar ini. Ni contohlah ni 6. Tapi yang ini 6,5. Sebab itulah dia tak dapat kelipit. Oleh itu, ukuran bawah ni, ukuran kelipit yang akan siap nanti, contoh 6,5. Pastikan bawah sekali ni lebih kurang ataupun sama 6,5 atau lebih sikit pun tak ada masalah. Ni dalam 6,5. Okay? Ni lebih sikit. Sebab kita nak kelipit 2 kali. 1 dan 2. Apabila kita kelipit nanti, nampak? Basinya akan ngam-ngam. Ni saya jahit sekejap. Saya tunjuk pada anda cara jahit dia. Masih lagi boleh buat sebab kita guna mesin portable. So, bagi siapa yang baru nak mula, gunakan mesin portable. Jom kita sambung. Okey, saya dah nak sampai ke hujung. Sampai ke hujung basi ni lah. Jom kita tengok yang tadi. Nampak? Dia flat. Dia tak ada gelembung seperti tadi. Nampak? Ni sebelah luar. Bila nak jahit, alamak bawah gelembung. Yang ni bawah tak gelembung. Dia flat. Dan kita kena ratakan basi dia lah. Supaya seimbang dengan jahitannya. Okey. Tak ada kelipit macam tadi. Ni kena perkemaskan je lah. Yang ni kelipit. So, anda kena make sure ukuran basi yang anda buat tu, ni masalah ni. Tak nak. Kita nak dia flat. Okey, tengok perbezaan. Ini yang okey. Yang ni yang tak okey. Anda belajar sesuatu yang baru. Anda nak saya buat video apa lagi? Anda boleh komen dekat tepi ni. Dan juga boleh follow kami. Saya tengah struggle untuk buat 90 video sempena bulan Rejab. Satu hari satu video untuk anda nak belajar menjahit. Lebih baik kita belajar sendiri daripada kita beli. Kan kita lagi untung kalau belajar sendiri. So, kalau nak support saya untuk teruskan perjuangan konten ni, anda boleh support dekat Showcase. Dan kalau kami tengah live, anda boleh masuk dalam live untuk beli barang kami. Sebab masalah ada harga offer. Alamak, masa nak jahit ni ada kedut lah. Aduh, jom kita jahit jap bagi habis. Alamak, kedut lah hujung tangan ni dah jahit. Video ni khas untuk newbie yang baru nak belajar jahit. Bahagian ujung ni memang selalu kedut sebab basi hujung tangan dia. Basi hujung tangan dia buat macam ni. Dia jahit, lepas tu dia jahit lurus sampai ke sana. So, anda lihat ini kelipit apabila sudah siap. Dah siap maksudnya dia akan jadi macam inilah, iaitu macam ini. Okay? Akan tetapi, bila kita dah makan lebih, ruang ni, cuba ukur berapa. Kita naik ke atas ni, contohlah kalau saya ukur, hilang pula nombor gambar ini. Ni contohlah ni 6. Tapi yang ini 6,5. Sebab itulah dia tak dapat kelipit. Oleh itu, ukuran bawah ni, ukuran kelipit yang akan siap nanti, contoh 6,5. Pastikan bawah sekali ni lebih kurang ataupun sama 6,5 atau lebih sikit pun tak ada masalah. Ni dalam 6,5. Okey? Ni lebih sikit. Sebab kita nak kelipit 2 kali. 1 dan 2. Apabila kita kelipit nanti, nampak? Basinya akan ngam-ngam. Ni saya jahit sekejap. Saya tunjuk pada anda cara jahit dia. Masih lagi boleh buat sebab kita guna mesin portable. So, bagi siapa yang baru nak mula, gunakan mesin portable. Jom kita sambung. Okey, saya dah nak sampai ke hujung. Sampai ke hujung basi ni lah. Jom kita tengok yang tadi. Nampak? Dia flat. Dia tak ada gelembung seperti tadi. Nampak? Ni sebelah luar. Bila nak jahit, alamak bawah gelembung. Yang ni bawah tak gelembung. Dia flat. Dan kita kena ratakan basi dia lah. Supaya seimbang dengan jahitannya. Okey. Tak ada kelipit macam tadi. Ni kena perkemaskan je lah. Yang ni kelipit. So, anda kena make sure ukuran basi yang anda buat tu, ni masalah ni. Tak nak. Kita nak dia flat. Okey, tengok perbezaan. Ini yang okey. Yang ni yang tak okey. Anda belajar sesuatu yang baru. Anda nak saya buat video apa lagi? Anda boleh komen dekat tepi ni. Dan juga boleh follow kami. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nota pun senang faham. Tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah.
Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju, untung banyak kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.